Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin Bab 5, satu cara mengelakkan pecah belah. Jom kita kembali ke Melaka abad ke-15. Waktu tu Melaka memang tengah berada di puncak kuasa. Tapi di sebalik kegemilangan tu, ada satu krisis dalaman yang sangat berbahaya yang boleh hancurkan segala-galanya. Ini soalan cepu mas dia. Macam mana pula satu perkahwinan boleh elak perang saudara? Bunyi macam tak masuk akal kan? Tapi inilah sebenarnya kunci kepada kisah kebijaksanaan politik yang cukup luar biasa ni. Jom kita bongkar macam mana ia berlaku. Okey, jom kita tengok apa punca masalah ni. Sebenarnya, di tengah-tengah krisis ni, ada dua orang tokoh yang sangat berkuasa. Dan persaingan antara mereka berdua ni dah jadi begitu tegang sampaikan ia mengancam kestabilan seluruh kerajaan Melaka. Bayangkan, Istana Melaka waktu tu terbelah dua. Di satu penjuru, kita ada Seri Naradiraja dan di penjuru lagi satu, Paduka Raja. Dua-dua ni pembesar yang hebat. Sampaikan golongan bangsawan dan pembesar istana pun berpecah. Separuh sokong Seri Naradiraja, separuh lagi sokong Paduka Raja. Memang tegang habis. Jadi, apa sebenarnya orang besar ni? Senang cerita, mereka ni macam pembesar paling berkuasa dalam hierarki kesultanan. Mereka ada pengaruh besar, ada pengikut yang ramai. Kiranya, kalau dua orang macam ni bergaduh, memang satu negeri boleh jadi huru-hara. Sebab itulah persaingan ni bahaya sangat. Dan jangan salah faham, ini bukan setakat perang mulut atau debat politik dalam istana, tak. Permusuhan ni dah melarat sampai ke jalanan. Menurut Sulalatus Salatin, pengikut-pengikut mereka ni selalu bergaduh sampaikan suasana dalam Melaka tu sendiri sentiasa tegang dan hanya tunggu masa nak meletup. Benda ni jadi serius sangat sampaikan Sultan Muzaffar Shah sendiri pun dah risau. Fikirkan, Sultan sendiri cakap dalam hati, jikalau demikian, binasalah negeri ini. Baginda nampak dengan jelas kalau pergaduhan antara dua pembesar ni tak dihentikan, Melaka bukan setakat akan jadi lemah, tapi akan hancur lebur. Sultan nampak dah semua ni. Baginda tahu, kalau tak buat apa-apa, Melaka akan hancur. Tapi, Baginda tak guna kekerasan. Sebaliknya, Baginda guna akal. Jom kita tengok apa rancangan genius Baginda ni untuk selesaikan krisis yang nampak mustahil ni. Segalanya bermula bila Sultan panggil Seri Naradiraja menghadap. Tapi bukan untuk bagi amaran, bukan untuk hukum. Sebaliknya, Sultan cuma tanya satu soalan peribadi yang sangat tak dijangka. Baginda tanya, maukah Seri Naradiraja beristeri? Satu langkah pertama yang cukup bijak. Dan inilah dia hela 4 langkah yang wow, memang genius. Pertama, Sultan tawarkan isteri pada Seri Naradiraja. Kedua, calonnya bukan orang lain tapi isteri Sultan sendiri, Tun Kudu. Ketiga, dan ini kuncinya, Tun Kudu ni sebenarnya adik-beradik dengan Paduka Raja, musuh ketat Seri Naradiraja. Dan yang terakhir, langkah paling besar, Sultan sendiri kena ceraikan isteri Baginda. Memang satu rancangan yang berlapis-lapis. Okey, sekarang kita masuk bab paling dramatik dalam cerita ni. Pengorbanan Sultan sendiri. Bayangkan, seorang pemerintah sanggup lepaskan isteri sendiri demi menyelamatkan negara. Ini bukan keputusan yang calang-calang. Siapa sebenarnya Tun Kudu ni sampai dia jadi kunci kepada semua ni? Dia bukan orang biasa. Dia isteri Sultan. Dia adik-beradik dengan Paduka Raja. Dia juga anak kepada bekas bendahara. Kiranya, dia ni adalah penghubung antara semua lelaki berkuasa ni. Dan walaupun dikatakan matanya juling sikit, kecantikannya memang disebut-sebut orang. Yang paling hebat tentang Sultan ni ialah kepantasan dia bertindak. Sejarah catat, lepas je Seri Naradiraja bersetuju, sesaat itu juga Sultan ceraikan Tun Kudu. Tak ada fikir 2-3 kali, tak ada tangguh-tangguh. Ini menunjukkan betapa serius dan komitednya Baginda untuk selamatkan Melaka. Jadi, pengorbanan besar dah dibuat. Pentas pun dah sedia. Sekarang, apa hasilnya? Jom kita tengok macam mana satu perkahwinan ni mengubah segalanya dalam sekelip mata. Mestilah ada mulut-mulut yang mengata kan? Yelah, Seri Naradiraja tu dah berumur. Pengikut dia sendiri tanya, kenapa nak kahwin lagi? Kening dengan bulu mata pun dah putih. Tapi jawapan dia memang legend. Dia bagi jawapan kiasan yang kelakar yang menunjukkan dia yakin dan tak peduli apa orang kata. Dan lepas je majlis kahwin tu selesai, boom! Seluruh landscape politik Melaka berubah serta-merta. Dua musuh ketat, Seri Naradiraja dan Paduka Raja, sekarang dah jadi ipadulai. Ikatan mereka bukan lagi persaingan, tapi ikatan keluarga.
Dan perubahan ni bukan setakat atas kertas je tau. Ia betul-betul ikhlas. Sulalatus Salatin sendiri catat yang hubungan mereka berubah jadi berkasih-kasihan seperti saudara sejalan jadi. Daripada musuh, terus jadi macam adik-beradik kandung. Satu transformasi yang luar biasa. Keamanan antara dua orang ni kemudiannya membawa kepada satu penyusunan kuasa yang baru. Satu penyusunan yang bukan sahaja tamatkan krisis, tapi sebenarnya jadikan Melaka lebih kuat dari sebelumnya. Macam mana rupa perkongsian kuasa ni? Seri Naradiraja dengan rendah diri mencadangkan supaya ipar barunya, Paduka Raja, dilantik jadi bendahara, jawatan paling tinggi. Manakala dia pula ambil jawatan penting yang lain, iaitu penghulu bendahari. Mereka kini mentadbir Melaka bersama-sama, gabungkan kekuatan mereka. Kenapa semua ni penting? Sebab bila dalaman dah stabil, barulah negara jadi kuat di mata dunia. Dengan perpaduan baru ni, kedudukan Melaka sebagai salah satu daripada 3 kuasa besar di rantau Nusantara waktu itu menjadi semakin kukuh. Nak bagi anda faham betapa hebatnya pencapaian ni, Bendahara Paduka Raja yang baru dilantik ni, taraf dia dah dianggap setanding dengan negarawan-negarawan terhebat zaman tu. Dia kini sebaris dengan nama-nama besar seperti Patih Gajah Mada dari Majapahit. Hebat kan? Jadi, inilah intipati cerita kita. Sebuah kerajaan yang dah diambang kehancuran berjaya diselamatkan. Bukan dengan perang, bukan dengan pedang, tapi dengan satu tindakan diplomasi yang cemerlang yang melibatkan pengorbanan peribadi dan kebijaksanaan politik yang mendalam. Kisah ni meninggalkan kita dengan satu persoalan yang menarik kan? Ia membuktikan yang kadang-kadang penyelesaian terbaik datang dari cara yang paling kita tak sangka. Cuba anda fikirkan, apakah tindakan diplomasi paling kreatif yang pernah anda dengar? Terima kasih kerana mengikuti kupasan sejarah yang menakjubkan ini.